Selamat datang ke Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Benarkah penaja utama sudah mula menjauhkan diri daripada FAM? Kenapa Bank Islam memilih untuk berdiam dan menunggu keputusan CAS? Dan jika keputusan tidak memihak, apakah implikasinya terhadap masa depan kewangan bola sepak Malaysia? Menurut laporan Sinar Harian bertajuk Penaja Tarik Diri, ini jawapan FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, tampil menafikan dakwaan bahawa penaja utama mereka, Bank Islam Malaysia Berhad, bakal menarik diri susulan isu pemalsuan dokumen yang membabitkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi, mengesahkan bahawa pihak Bank Islam memang telah menghubungi FAM dan menghantar surat rasmi. Namun, surat tersebut bukan bertujuan menamatkan penajaan, sebaliknya sekadar meminta penjelasan lanjut mengenai situasi sebenar yang sedang berlaku. Menurut beliau, Bank Islam memilih untuk menunggu keputusan akhir proses perundangan di Court of Arbitration for Sport sebelum membuat sebarang ketetapan muktamad. Setakat ini, hubungan penajaan masih kekal dan tiada sebarang keputusan rasmi dibuat oleh pihak penaja. Isu ini tercetus apabila logo Bank Islam dilihat tidak lagi kelihatan di laman sesawang rasmi FAM, sekaligus mencetuskan spekulasi bahawa penaja tersebut sudah mula menjauhkan diri. Untuk rekod, sebelum ini, FAM dan 7 pemain warisan Harimau Malaya dikenakan hukuman oleh Federation International The Football Association ditulis sebagai FIFA untuk sebutan susulan dakwaan pemalsuan dokumen. FAM telah membawa kes itu ke CAS dan keputusan dijangka diketahui pada bulan Mac. Menurut kami di Sekadar Berita, isu ini perlu dilihat dengan lebih matang dan rasional, bukan sekadar berasaskan spekulasi atau emosi penyokong. Dalam dunia bola sepak moden, hubungan antara badan induk dan penaja bukan sekadar soal logo di jersey atau papan iklan, tetapi melibatkan kepercayaan, reputasi dan tadbir urus organisasi. Tindakan Bank Islam menghubungi FAM dan meminta penjelasan rasmi adalah langkah korporat yang lazim apabila sesebuah organisasi berdepan isu integriti di peringkat antarabangsa. Penaja mempunyai tanggungjawab untuk menilai risiko reputasi yang mungkin menjejaskan imej mereka. Ini bukan petanda penarikan diri. Sebaliknya, satu proses semakan yang profesional. Pendekatan Bank Islam untuk menunggu keputusan CAS menunjukkan mereka tidak bertindak tergesa-gesa. Mereka memberi ruang kepada proses perundangan berjalan sepenuhnya sebelum membuat sebarang keputusan. Dalam konteks ini, Bank Islam masih menunjukkan kepercayaan bersyarat kepada FAM bergantung kepada bagaimana isu ini diselesaikan secara sah dan telus. Namun begitu, kes pemalsuan dokumen pemain warisan ini tetap memberi kesan besar terhadap imej bola sepak negara. Hakikat bahawa kes ini sampai ke peringkat FIFA dan Tribunal Antarabangsa membuktikan bahawa isu ini bukan perkara remeh. Ia mendedahkan kelemahan dalam sistem dokumentasi dan kawalan dalaman yang sepatutnya menjadi benteng utama FAM. Dari sudut penajaan, institusi kewangan seperti Bank Islam bukan sekadar menilai prestasi pasukan di atas padang. Mereka turut menilai nilai profesionalisme, integriti dan kecekapan pengurusan. Apabila timbul isu yang mencabar nilai tersebut, penaja berhak untuk mendapatkan kepastian sebelum meneruskan komitmen jangka panjang. Selain itu, FAM juga perlu melihat kes di CAS ini sebagai ujian kepimpinan dan keupayaan pengurusan krisis. Dalam banyak kes antarabangsa, organisasi sukan yang berjaya keluar daripada krisis bukan kerana mereka tidak pernah melakukan kesilapan, tetapi kerana cara mereka mengurus kesilapan tersebut secara profesional dan terbuka. Di sinilah FAM perlu membuktikan kematangan sebagai badan induk bola sepak negara. Proses di CAS tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai usaha membersihkan hukuman, tetapi sebagai peluang untuk menutup segala ruang kelompongan pentadbiran yang wujud sebelum ini. SAM perlu menunjukkan bahawa setiap kelemahan yang dikenal pasti, sama ada dari sudut dokumentasi, pemantauan pemain warisan atau rantaian kelulusan dalaman, telah diperbetulkan secara sistematik. Pendekatan ini penting kerana penaja bukan hanya menilai keputusan kes, tetapi juga langkah susulan selepas keputusan dibuat. Sekiranya keputusan CAS memihak kepada FAM, kemenangan itu perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan,
bukan sekadar kenyataan media. FAM wajar menjadikan keputusan tersebut sebagai asas untuk menggiatkan semula usaha mencari penaja baharu, bukan dengan janji kosong, tetapi melalui program-program yang mempunyai impak jelas. Antaranya termasuk memperkukuh Liga Belia, memperluas pembangunan bola sepak akar umbi, serta mewujudkan inisiatif integriti dan pematuhan yang boleh dijadikan nilai jualan kepada penaja. Dalam era penajaan moden, syarikat-syarikat besar mahu dikaitkan dengan cerita kejayaan jangka panjang. Maka, FAM perlu membina naratif bahawa bola sepak Malaysia sedang melalui fasa pembaharuan, daripada krisis kepada pemulihan. Naratif inilah yang mampu menarik minat penaja baharu yang bukan sekadar mahu pendedahan jenama, tetapi juga mahu menjadi sebahagian daripada proses transformasi. Pada masa yang sama, penaja sedia ada seperti Bank Islam perlu diyakinkan bahawa kerjasama mereka bukan sekadar hubungan komersial, tetapi perkongsian strategik. Ini boleh dilakukan dengan melibatkan penaja dalam program komuniti, pembangunan belia dan inisiatif tanggungjawab sosial yang memberi impak langsung kepada masyarakat. Apabila penaja merasakan mereka menyumbang kepada pembangunan negara, kecenderungan untuk kekal bersama organisasi akan menjadi lebih tinggi. Namun, realitinya, FAM juga perlu bersedia dengan senario paling mencabar. Jika keputusan CAS tidak memihak kepada FAM, pendekatan terbaik bukanlah menafikan atau mempertahankan diri secara berlebihan, tetapi mengambil tanggungjawab secara bermaruah. Dalam konteks ini, kejujuran dan ketelusan menjadi kunci utama untuk mengekalkan kepercayaan penaja. Penaja tidak semestinya menolak organisasi yang pernah dikenakan hukuman, tetapi mereka akan berundur jika organisasi tersebut gagal menunjukkan perubahan sebenar. Oleh itu, FAM perlu tampil dengan pelan pemulihan yang jelas, termasuk reformasi tadbir urus, garis panduan baharu berkaitan pemain warisan, serta sistem audit dalaman yang lebih ketat dan bebas. Langkah-langkah ini penting untuk meyakinkan penaja bahawa risiko yang pernah berlaku tidak akan berulang. Untuk menarik penaja baharu dalam keadaan kalah di CAS, FAM perlu mengubah pendekatan penajaan daripada bersifat reaktif kepada strategik. Ini bermakna FAM tidak hanya menawarkan ruang logo atau publicity, tetapi turut membentangkan visi jangka panjang bola sepak negara, termasuk sasaran prestasi, pembangunan bakat tempatan dan pembinaan ekosistem bola sepak yang mampan. Penaja mahu melihat hala tuju yang jelas sebelum membuat komitmen. Pada masa yang sama, komunikasi awam FAM juga perlu diperkelas. Krisis seperti ini sering menjadi lebih buruk apabila ruang maklumat dipenuhi spekulasi. Dengan komunikasi yang konsisten, berfakta dan tidak defensif, FAM boleh menawal naratif dan mengelakkan kepercayaan awam terus terhakis. Penaja turut memerhati bagaimana organisasi berkomunikasi ketika berdepan tekanan. Kesimpulannya, isu penajaan ini tidak boleh dipisahkan daripada kes di CAS. Menang atau kalah, FAM berada di persimpangan penting. Keputusan tribunal itu hanyalah satu episod. Yang lebih menentukan ialah bagaimana FAM bertindak selepas episod tersebut berakhir. Jika krisis ini dimanfaatkan sebagai pemangkin pembaharuan, ia boleh menjadi titik kebangkitan bola sepak Malaysia. Jika sebaliknya, risiko kehilangan keyakinan penaja dan penyokong akan terus menghantui. Teruskan bersama kami hanya di Sekadar Berita. Berita ringan tapi bermakna. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang perkembangan terkini dunia bola sepak tempatan dan antarabangsa.